Hari ni kita nak cakap pasal satu benda yang selalunya kita tak berapa endahkan, tapi ia sebenarnya nutrien paling penting untuk badan kita. Apa dia? Air. Ya, air. Mungkin anda rasa anda dah tahu semua pasal air kan? Tapi saya jamin ada beberapa perkara yang akan buat anda terkejut. Jom kita mula. Okey, jom kita mula dengan satu soalan. Soalan mudah je. Agak-agak, berapa peratus badan kita ni sebenarnya terdiri daripada air? Cuba teka. Fikir sekejap. Nombor yang muncul kat kepala anda tu mungkin tak setinggi jawapan sebenar. Jawapannya antara 60 hingga 70%. Banyak tu. Cuba bayangkan, lebih separuh, malah hampir 2/3 daripada berat badan anda sekarang ni adalah air. Dari kepala sampai ujung kaki, kita ni dipenuhi air. Maksudnya apa? Maksudnya secara asasnya kitalah ni adalah makhluk air. Setiap satu sel, setiap organ dalam badan, semuanya perlukan H2O, perlukan air untuk berfungsi dengan betul. Tanpa air, memang tak boleh. Okey, sekarang ni jom kita sentuh satu topik yang panas sikit. Satu mitos besar yang saya rasa ramai orang percaya dan ia halang mereka dari minum air yang cukup. Iaitu kaitan antara air dengan berat badan. Ayat ni mesti pernah dengar kan? Jangan minum air banyak-banyak, nanti gemuk air. Betul tak? Benda ni memang selalu kita dengar. Mungkin sebab lepas minum banyak air, kita rasa kembung sekejap, berat naik sikit atas penimbang. Tapi, persoalannya, betul ke mitos ni? Jawapannya tidak. Biar saya cakap terang-terang. Ini adalah mitos semata-mata. Salah sama sekali. Cuba fikir logik sikit. Air kosong. Ada kalori tak? Kosong. Sifar. Macam mana benda yang tak ada kalori boleh buat kita gemuk? Jadi, kita tengok perbezaan dia kat sini. Sebelah kiri, mitos yang kata minum air naikkan berat badan, ini satu ketakutan yang tak berasas langsung. Dan sebelah kanan, faktanya. Fakta sebenar ialah air ini penting untuk uruskan berat badan. Ia bukan musuh, ia kawan baik kita untuk kesihatan. Habis tu, kalau bukan air, apa yang buat berat badan kita naik? Nah, inilah dia dalang-dalang sebenar. Minuman manis, makanan yang tinggi lemak dan kalori, waktu makan yang tunggang langgang, makan lewat malam lepas tu tidur tak cukup, dan semestinya gaya hidup yang tak aktif, banyak duduk je. Inilah punca sebenar, bukan segelas air kosong tu. Okey, mitos dah selesai. Dah kita pecahkan. Sekarang, jom kita tengok apa sebenarnya peranan air dalam badan kita. Apa kerja hebat yang air ni buat sampai ia sangat-sangat penting? Kita mula dengan HQ kita, pusat kawalan badan, iaitu otak. Tahu tak, otak kita ni 75% adalah air. Wow! Sebab itulah bila kita cukup air, kita boleh fokus, mood kita okey, fikiran pun tajam. Jadi lain kali kalau rasa macam blur, susah nak fokus, cuba minum segelas air dulu. Mungkin itu je puncanya. Okey, seterusnya sistem delivery dalam badan kita. Darah. Darah kita ni pula 83% air. Lagi tinggi. Air inilah yang pastikan darah kita cair dan mengalir dengan lancar, menghantar oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Ia ibarat lebuh raya utama untuk kesihatan kita. Macam mana pula dengan pergerakan? Tenaga kita? Otot kita pun sama, 76% air. Air ni bagi tenaga pada otot, elakkan kita cepat letih. Sebab tu kalau anda bersenam tapi tak minum air cukup, anda akan rasa lemau. Senaman pun jadi tak efektif. Dan bukan itu je tau. Tengok ni, paru-paru kita, 80% air untuk kita bernafas. Buah pinggang, 79% air untuk tapis segala racun. Tulang kita pun ada 22% air. Dan sendi-sendi kita perlukan air untuk hasilkan cecair pelincis supaya tak sakit bila bergerak. Nampak tak? Air ni ada di mana-mana, buat macam-macam kerja penting untuk kita. Jadi, apa jadi kalau kita abaikan semua ni? Apa berlaku bila badan kita tak dapat air yang secukupnya? Jom kita tengok sisi gelap dehidrasi. Apa kesan buruk bila badan kita kekeringan? Bila kita tak cukup minum air, kita sebenarnya tengah buka pintu kepada 4 risiko besar ni. 1. Masalah sendi. 2. Masalah pengadaman. 3. Masalah kulit. Dan 4. Kurang tenaga dan letih. Benda ni bukan main-main tau. Ia betul-betul boleh ganggu kualiti hidup kita hari-hari. Risiko pertama, masalah sendi. Ingat tak tadi kita cakap pasal cecair pelincir kat sendi? Bila kita kurang air, cecair itu pun berkurang. Jadi apa hasilnya? Sendi kita jadi kaku, sakit bila gerak dan senang sangat nak cedera.
Risiko kedua, sistem penghadaman kita pula buat hal. Air ni penting tahu untuk hancurkan makanan dan bantu ia bergerak dalam usus kita. Kalau tak cukup air, semua benda jadi perlahan, tersekat dan akhirnya kita pun kena masalah yang tak best macam sembelit dan perut kembung. Yang ketiga ni kita boleh nampak terus kat cermin. Bila badan kering, kulit kita pun jadi mangsa. Kelembapan hilang, kulit jadi kusam, kering dan nampak lebih tua dari umur sebenar. Sebenarnya nak kulit cantik, rutin paling senang dan murah, minum air secukupnya. Dan akhir sekali, tenaga kita. Kurang air akan ganggu kerja jantung dan otak. Bila dua organ penting ni tak dapat berfungsi 100%, kita akan rasa sangat letih, tak boleh fokus dan tak ada mood nak buat apa-apa. Kalau anda selalu rasa lemau je sepanjang hari, cuba cek balik. Cukup tak air yang anda minum? Jadi rasanya mesejnya dah cukup jelas kan? Air ni bukan benda remeh. Ia sebenarnya kunci utama untuk kesihatan kita. Kunci yang paling mudah, paling berkuasa dan paling senang nak dapat. Pendek kata, air itu kehidupan. Betul-betul macam tu. Tanpa air yang cukup, badan kita tak boleh berfungsi. Ringkas dan padat. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan terakhir. Soalan untuk anda fikir sendiri. Lepas dah dengar semua ni, cuba tanya diri anda. Hari ni, dah cukup ke air yang saya minum? Fikir-fikirkanlah.